Guys, isu Kampung Papan di Pandamaran kembali menggelegak dan kali ini nadanya jauh lebih tegang daripada sebelumnya. Sidang media yang diadakan semalam bukan sekadar luah rasa, ia adalah satu desakan jelas kepada Menteri Besar Selangor untuk turun campur tangan segera tanpa berdolak dalih. Kerana realitinya, konflik yang sudah berlarutan berdekad-dekad ini berubah menjadi krisis kemanusiaan apabila rumah yang masih didiami mula dirobohkan. Sepanjang minggu lalu, beberapa kediaman telah menjadi mangsa jentolak. Peliknya, tindakan itu berlaku dalam keadaan tiada keputusan muktamad daripada kerajaan negeri tentang penempatan semula, rumah ganti dan dokumen perjanjian. Penduduk kini terperangkap dalam ketidakpastian. Mereka tidak tahu di mana mereka akan tinggal, siapa yang boleh mereka harapkan dan apakah nasib mereka. Terus menjadi mangsa pertindihan antara dasar dan pelaksanaan. Kampung Papan bukan sekadar satu lokasi terpencil di Kelang, ia satu simbol lebih besar kepada cabaran masyarakat berpendapatan rendah menghadapi dasar pembangunan zero setinggan yang sering dilaksanakan tanpa pelan pelindungan sosial yang kukuh. Rumah alternatif tiada, plan penampatan sementara tidak disediakan dan akhirnya rakyat biasa menjadi mangsa pembangunan yang hanya berpihak kepada yang berkepentingan sahaja. Dan sejarahnya bukan baru. Pada tahun 2007, pemaju Melati Ehsan Holding Berhad mengumumkan projek pembangunan 500 juta ringgit di atas tanah 40 ekar di kawasan ini. Projek yang dijangkakan memberi keuntungan 150 juta ringgit dalam tempoh 6 tahun itu menjadi titik mula tekanan kepada kawasan perumahan lama di sekelilingnya. Selepas itu, satu persatu komuniti dipaksa mengosongkan tanah, memberi laluan kepada pembangunan komersial yang berskala besar, tetapi tanpa plan masa depan yang jelas untuk penduduk asal. Hari ini komuniti Kampung Papan menuntut satu perkara, penyelesaian yang adil, menyeluruh dan bermaruah. Mereka menuntut seorang menteri besar yang bukan sekadar mengeluarkan kenyataan umum tetapi menunjukkan komitmen politik yang jelas. Rundingan mesti dibuka semula. Suara penduduk mesti dijadikan asas keputusan, bukan afterthought. Kampung Papan, sebuah kampung lama yang telah berakar umbi selama beberapa generasi, kini menunggu langkah sebenar daripada kerajaan negeri. Bukan janji, bukan slogan, tetapi tindakan yang memastikan mereka tidak terus digalas oleh arus pembangunan yang melupakan manusia di belakangnya.